Hai semua, Assalamualaikum. So hari ni Haifa nak tunjuk cara untuk verify seller qualification. Okey, yang ini dekat aplikasi TikTok Seller Center. Okey, bila Haifa pick up finance, kita akan nampak ada satu notis dekat bahagian atas. Okey, dia suruh kita verify qualification center dekat Seller Center, tapi kena masuk melalui desktop version. Okey, so Haifa pergi kat Google. Haifa masuk guna phone saja. Okay. TikTok Seller Center Malaysia punya. Okay, so untuk yang tak tahu link, Haifa letak link dekat description untuk login masuk. Okay, so dekat bahagian atas ni, bila kita dah login, ada kita punya macam logo lah, logo kedai. Okay, ada yang macam dah, okay, logo kedai kita yang bulat tu. Lepas tu kita tekan my account, and then kita tekan account setting. Okay, yang tadi tu Haifa tersalah. Okey, kita tekan my account, lepas tu kita tekan account setting. Lepas kita tekan account setting, kita akan nampak banyaklah setting dekat sini. Okey, salah satunya adalah qualification center, yang nombor 2 tu. Anda boleh lihat dekat sini. Okey, qualification center, tekan dekat situ untuk kita verify maklumat kita sebagai seller. Okey, yang Haifa tunjuk ni adalah untuk seller lah, sebab kita dah masuk dekat TikTok Seller Center kan. So dekat atas ni dia minta kita verify kita punya identity, qualification kita lah sebagai seller sebelum bulan 1, sebelum 12 hari bulan 1 2026, untuk mengelakkan daripada kita punya duit tak boleh nak keluarkan. Okey, so Haifa tekan verify now, and then dekat sini dia minta kita untuk pilih kategori apa yang kita jual dekat TikTok Seller. Lepas tu kita kena upload dekat sini lah kita punya identity card, IC kita. Okey, kenapa identity card? Kerana masa Haifa daftar account TikTok Seller ni, Haifa menggunakan IC. Ada orang dia daftar guna SSM kan. So kalau dia kata identity card, masukkan identity card. Kalau dia kata SSM, anda kena masuklah anda punya SSM. Okey. Lepas tu kita kena isilah maklumat yang diminta seperti nama penuh, tarikh lahir. Okey. Lepas tu bawah tu dia ada lagi sekali identity verification. Yang tu kita kena verify juga. Okey. Yang tu sebab kita kena selfie muka kita. Okey. So macam Haifa buat ni, Haifa tunjukkan dekat sini. Okey, lepas kita dah tekan upload, kita dah masukkan semua maklumat yang diminta. Okey. Okey, yang ni Haifa tunjuk dulu. Haifa dah masukkan. Okey, Haifa dah masukkan IC kat situ. Okey, lepas tu verify yang bawah tu, ada verify warna hijau. Sebelum kita tekan submit. Yang tu lah kita kena scan QR tu. Lepas tu dia akan minta kita untuk selfie. Kita kena ada 2 phone lah. Ambil lagi satu phone. Kita scan QR yang dia bagi. Okey, tapi pastikan anda, kalau yang perempuan tu, pakai tudung. Kalau yang Islam lah, okay, pakai tudung sebab dia nak ambil gambar muka kita. Okay, macam ni. So lepas tu kita akan verify. Kita pilih lah, kalau guna mobile phone, kita tekan mobile phone. Pastikan ada phone lagi satu. Kalau tak ada, boleh gunakan kita punya komputer. Okay, sebab kat komputer kita pun ada kamera kan, untuk kita ambil gambar muka kita. Okay, lepas tu okay, boleh tekan verify now ni lah. Lepas tu kita selfie lah muka kita tu. Okay, okay semua. Kita pergi balik dekat kita punya phone yang tadi kita buat ni, yang dekat TikTok Seller Center ni. Okay, verify benda semua tu kan, proses tu dah okay. Lepas tu boleh terus tekan submit, macam tu. Okay, lepas tu kita akan nampak dekat bahagian qualification center ni, lepas tekan submit, dekat atas tu, okay, under review tau, kita punya qualification tadi. So kita tengoklah esok ke lusa, kita akan check balik. Kita tengok sama ada lulus ataupun tidak. Kalau tak lulus, mungkin waktu proses ambil gambar tu salah dan sebagainya. Okay, so itu saja yang Haifa nak share kali ni, macam mana kita nak verify kita punya identity sebagai seller dekat qualification center. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa follow Haifa kat TikTok. Bye.